itu. Salah satu daripada cabaran yang berlaku dalam masyarakat apabila seseorang itu sudah pun diajak ke arah kebaikan, diajak ke arah ketauhidan, kebenaran pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi menggunakan emosi, nafsu, melangkau daripada panggilan Allah itu untuk melakukan pembohongan. Kadang-kadang dia lakukan pembohongan itu kerana nak mendapatkan keuntungan. Dia buat bisnes, dia buat kata kalau ini ia akan menjadikan saya begini, tetapi dia menggunakan nama Allah, dan ini adalah satu kezaliman, satu perkara yang amat zalim yang perlu dibanteras dalam masyarakat kita. Dan lebih daripada itu, kebenaran ini, orang-orang yang zalim ini cuba untuk menutup cahaya daripada Allah dengan mulut-mulut mereka. Sama ada orang ini di kalangan orang Islam ataupun orang bukan Islam, mengamalkan Islamofobik, iaitu cuba menakut-nakutkan orang tentang nur Allah. Dikatakan kalau saya sembahyang nanti tidak produktif, kalau berpuasa tidak produktif, membaca Al-Quran formula 1400 tahun yang lepas. Tetapi Allah menyatakan apa? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Buatlah macam mana bagi orang yang tidak bersyukur kepada hidayah Allah, namanya orang kafir. Orang kafir ini sama ada kafir secara agama ataupun dia kufur kepada cahaya Allah. Allah kata Allah tetap akan menjadi penyempurna, mutimmu nurihi, cahaya Allah ini tidak dapat disekat-sekat seperti mentari. Apabila seseorang itu merasakan bahawa dia nak sekat cahaya matahari, seperti diarahkan tiuplah matahari tersebut sampai padam, mustahil ia berlaku.